Okay gang, Mercedes CLA 200 Formula 1 punya team Okay, so ni kita orang ada CLA 200 livery Petronas AMG punya gang. Dia datang kat kita orang ni untuk buat major repair. Macam kau tengok depan ni kita ada lower arm, kita ada coolant hose untuk tebur, kita ada stabilizer link, breather pipe untuk crankcase ventilation, thermostat dan paling penting sekali thermostat gang, thermostat housing. Okay, untuk pengetahuan korang, CLA, JLA A-Class W176, W117 dengan W156 lah. Okay, dia ada satu common problem untuk sistem coolant dia yang mana sebab ni thermostat housing korang ni dia perbuat daripada apa? Plastik kan. Cukup time 5 tahun, pak apa dah jadi. Dia dah start mereput lah macam ni. Okay, macam customer ni bagus. Okay, dia datang kat kita orang, kereta dia tak ada masalah apa pun. Cuma dia datang, dia minta kita orang untuk buat major check sebab dia kata dia nak repair kereta dia. Dia nak buat major repair kereta dia, dia dah pakai 5 tahun lebih. Customer ni daripada Nilai datang kat kita orang untuk buat major repair macam ni lah. Tapi untuk customer ni jangan risau lah, okay? Bukan untuk customer ni je. Okay, kepada korang, owner-owner Mercedes yang berada berhampiran Nilai dan juga Negeri Sembilan, lepas ni dah tak perlu datang kat kita orang lah, Transmatic Auto Benz. Sebab apa geng? Sebab Transmatic Auto Benz kita orang akan berada di Nilai, bukan pindah, tapi kita buka lagi satu cawangan. Yang selalu datang kat kita orang, jangan lagi lah. Okay, maintain je kat kita orang. Cuma ni untuk customer yang berada ke arah selatan lah, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, boleh datang ke Transmatic Auto Benz Nilai gang, okay? Untuk buat preventative maintenance macam customer ni, okay? So ni aku namakan sebagai preventative maintenance. Sebab apa? Sebab owner ni datang daripada Nilai kat kita orang, walaupun dia tak ada isu coolant bocor, tapi dia nak buat sistem coolant dia. Dia suruh kita check sistem coolant dia dan tukar apa yang perlulah. Dia bagi bajet sekian, RM5,000 ke RM10,000. Dia minta kita buat major repair, okay gang? So ni yang kita namakan sebagai preventative maintenance. Tukar sebelum dia rosak. Okay, sebab kereta korang, kalau benda ni dah rosak, okay, dah pecah, coolant dah bocor dah pun, okay, itu kita namakan sebagai corrective maintenance, okay. Maksudnya benda tu dah rosak, baru korang buat repair, okay. Tapi macam customer ni, nampak, tak ada isu leaking dia datang kereta orang, dia bagi tahu dah kereta dia dah 5-7 tahun, pakai tak pernah ada major repair, dia bagi bajet dan dia nak buat preventative maintenance katanya. Boleh kita check ni condition coolant dia, kita advise lah untuk tukar. So inilah yang kita namakan sebagai preventative maintenance. Okay, kepada korang owner Mercedes yang berada berhampiran Putrajaya, Cyberjaya, okay, Bangi ke, Puchong ke, Sepang, Dengkil ke, okay, nak cari tempat nak repair ke servis kereta korang, nak buat macam customer ni, boleh roger kita orang Transmatic Auto Benz. Kita berada berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya. Ataupun kalau korang berada berhampiran Nilai, Negeri Sembilan, boleh roger Transmatic Auto Benz Nilai. Kita orang akan buka dalam estimate maybe bulan 4 ataupun bulan 5 nantilah. Okay gang, apa-apa boleh roger kita orang.